Bagaimana cara nak handle tim yang kebanyakannya orang introvert? Tahu tak? Jom saya kongsikan. Baik, jawapannya korang boleh cari dekat buku ni, Surrounded by Idiots. Okay, dia ada menceritakan beberapa personality yang introvert. So, introvert ni secara amnya introvert ni tak suka suasana yang riuh rendah. Kalau boleh, dia suasana yang agak senyap, stabil, tak kecoh-kecoh. Supaya dia boleh buat apa? Boleh fokus di dalam tempat kerja. So kalau you tengok kebanyakan orang-orang yang macam dalam skill teknikal sepertinya engineer dan programmer, yang introvert especially, diorang suka suasana yang aman dan damai. Dia tak suka setiap 5 minit ada je orang kacau tanya soalan. Dia tak suka tiba-tiba je ada kerja tambahan, kerja-kerja ad hoc. Kalau boleh, sistem dah ada, keadaan aman damai, proses SOP semua dah ada, terbaik bagi mereka. So, lagi satu, korang pernah dengar tak istilah ataupun konsep personality burung-burung, iaitu burung dove, owl, peacock dengan eagle. Untuk orang introvert, mengikut konsep burung-burung ni dia ada dua jenis, iaitu dove dengan owl. Apa bezanya? Owl dia adalah introvert yang berpaksikan tugas. Okey, maksudnya dia fokus dengan kerja. Dove pula dia introvert tapi berpaksikan relationship dengan orang. So bila saya cakap pasal engineer dan juga programmer, kemungkinan besar mereka adalah orang owl. Maksudnya mereka fokus, dia orang introvert dan fokus pada kerja. So that's why dia orang tak sukakan gangguan. Sebaliknya, Dove ni pula dia introvert tapi pentingkan relationship dengan orang. Maksudnya dia orang perlukan tempat kerja yang harmoni di dalam pejabat. Maksudnya bos janganlah asyik gaduh-gaduh, jangan asyik marah-marah. Okey, pastikan dalam meeting semua adalah aman damai, semua orang happy-happy. Sebab kalaulah tempat kerja tak harmoni, yang orang-orang Dove ni dia macam tak best kerja dan mungkin akan menurunkan semangat mereka. So, kenali tim anda dulu sama ada kebanyakannya introvert atau tidak. Dan kalau kebanyakan introvert, cuba pastikan diorang ni Dove ke atau owl. Okay? Dan kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah pergi ke internet dan Google DOPE test. Nantilah korang boleh baca lebih lanjut. So, tim korang banyak jenis orang yang macam mana? Cuba komen kat bawah. Macam biasa, nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.